首先感谢主，因着圣灵的带领，能够让我们再一次的来到他的家，跟我们家人一起来欢聚，一起来敬拜我们这位神圣的上主。再来，今天我也要代表我们台湾中会圣经翻译委员会，来感谢我们北耶教会历年来在圣经翻译事工上的支持，每每感受到众教会的爱心跟殷殷的期盼，圣经翻译委员们无一不努力以赴，所以牧师们在忙碌牧会的生活当中，仍然要鼓起精神参与每周3天的翻译工作。Apa susah mas? Uli marakan doa ta cemas. Ayat doa masa telah parawasan na babak. Anak semur dan iten. Anak magaya nama tu itu di toman yang ada. Amar marfa. Azmun zegar tak ada. Apa sulit? Nama yang itu ada. Nak kita walkan doa nak kita buat ni macam kawan ciokai. Nak kita senang-senang tapi doa pun yaku. Doa pinaiwanan asisiu. Aman sih mamaza. Udah-udah umani-mani na iten ni macam masih ciokai. Amal kakuta kamu lah. Ay selalu salat para lo inuri. Kata tinggi. Nama dengan menarabat sa akib senang doa huyaku doa sisio. Ay makin dum ay selalu kiliba, kata selalu puzanaran. Ay selalu makabuksi aku senang tay selalu huyaku doa sisio. Oleh nama tahu nami picu tiap madu. Nama nimu, nama tahu tiap madu tajikan akiu kaya senang. Lakuan nama singarakan tiap madu. Agi kata bulan toa jua makat kelu dah ada toa isyukan. Agi senang tay selalu huyaku doa sisio. 圣经通常被描述为最伟大的一本书，所以历史上没有一本书跟圣经一样对人有如此大的影响力。圣经旧约的原文是用希伯来语写的，新约是用希腊文写成的。目前圣经已经被翻译成超过2500多种的语言，所以它是全世界翻译最多的一本书籍。来抄袭修什呀？ini kata lawan saya ni kasawan na pinasulatan. Lepas itu kita cari kisi. Nekan namanya dari suasisi nama sang pasangan tuan nasi mau cau. Baik suasisi. Ada sana sapa urus. Bincikan tuan nasi hiburan ya. Kan. Ajar nama tuan mau urus. Bincikan tuan hiras kan. Baik pada tujuh. Ay suata sisyo. Kinahuya ko nga patsari ba ito, rusa-rusa ito 5 kaya. Talari-ariaban, kinahuya ko, kinasunatan ni kasawan. 圣经每一年它的销售量没有一本书可以跟它比拟，所以现在每年平均卖出的圣经大概有3500万本。圣经总共有66卷书。旧约39，新约27，它总共历史写了1600多年，也就是从主前的1513年创世纪开始，一直到主后的100年，约翰完成启示录结束。白车的西秀，你看那个呀，第一万多18在做西秀多在哪里了？我打啥的？Pasal iba tua gerak usul katu 5 daya koraba. Asyik sisyo. Jua masan 50 katu 1 sunatan. Ada sana sa pajas. Jua 30 katu siba. Atabakuan pajas jua 10 katu 7 sunatan. Baik suasi kecil cabi. Pasal iba tang tua usul katu 5 daya cabi. 在宗教改革以前，圣经只能由圣职人员来阅读，所以我们一般的信徒只能够透过神职人员、神父来对经典跟教义的解释。但是在1456年的时候，有一个城市叫做古腾堡，它引用了东方的印刷术。
他印刷了第一本的拉丁文圣经。以前天主教的圣经都是用拉丁文写的，所以从那个时候开始，就会有更多人能够自己来阅读圣经。因为印刷术还没有传到西方的时候，圣经都是要靠手来抄写，所以要抄完一本圣经要花费很长的时间，所以阅读起来就不方便。在那个时候，印刷术的盛行也造就了所有的基督徒可以自行来阅读圣经。大家sama sekali i tubuda dai soal sedih supio ai soal wana di supio. Ini ai soal pusing-pusing na sa sekaulan noa cemas, maka semua pun tuas sisio. Jadi kita makasih inja. Nak masih tua Suyaku, aku mau ciker na i soal pusing-pusing na sa sekaulan noa cemas. Atas bilangan tua kai. Dakwa kai tua bujut pada gaya 50 katubun macam Ito lang inana na pinakati utang tao. Pai masau dia mga insatsu sa insatsu ya jadi sikat to Latin sisyo. Pai masih juanga. Turuvo nga sa kaya sumado wa sumubu to kai matsamas. 但是除了拉丁语群的国家外，也就是意大利、西班牙跟法国是属于拉丁语系，其他的国家都有他们自己的语言。所以各国的神学家也就纷纷的将圣经翻译成自己的语言，让更众多的弟兄姐妹可以方便来阅读。不仅仅是如此，当发现新大陆的时候，要把福音传到新的大陆的时候，他们也将圣经翻译成当地原住民的语言。那关于这边时间大拉丁也是修，阿明来做马超出高的做盖呀，拉丁嘛那马超马出，阿个中文古年，伊个马超马出，伊个做伊个盖做，伊个拉丁那盖。mana sika ai做干那古里古年啊，ai做平久久在做patara semas ya，古呀古年嘛都大盖那嘛都，大sika kaya na，大多罗风啊早早啊嘛盖呀什么不大盖嘛 semas， 伊个慢慢那个做。Kavay ka dito tiang ato apa kita kawan na katunangan. Namay mo ta kuya kuin toa kai noa ikai jojoan na cao cao. 今天的经文告诉我们，在宇宙被创造之前，上帝的话就已经存在。约翰福音所谓的道，在希腊文叫做 logos， 在古希腊文的用语当中，它是话语的意思。在我们基督教的神学，它就是耶稣基督的代名词，也就是万物规律的源头。所以我们在新约圣经，它通常翻译成为道，也就是上主的话。来读说，在新约部稍微是修，把什么来讲一点？Kaya nagkabalasan ay suway katsawan, linangan mo kaluluwan, ay suwakay no at smas, nakikibulahan to at smas. Baik cerita kau cikgu ni Yohan, pas malam-malam tadi suak, kai no ya, lupi suway to kai no sediras, logos no ya, pakarvan ay chu, kai ayah pakarvan. Lutala pernah pasal mali tu aking kitiu tu atakir sutukio. Ay chu, mawanga pakarvan tadi Yesus Kristus inaya. Mawa nasi semudan noa kilelaikan noa tanmangai kasawan. Baik pacung itu terkasih siwa pakuan apa ses nu kuya kai inaya. Mawa na kai mas ayat. 上主用话语来创造万物。我们可以从创世纪的第1章3节到31节的记载当中，我们发现上主他一连6天用创造的命令完成了世界的创造。所以由此可知，上主借由这个道来创造万有，它不仅是生命的根源，它也将这个光赐给世上的人。所以起初这个道是跟上主同在，但他现在道成了肉身，带着恩典跟真理住在我们当中。
Paya sa semas, semakay ni Mado, mati tuan dengan mangai kacawan. Lupa sulitin tua sisi tua bingacan, masih tua sang-sang nakayan, macam tulau kalan apa tulau puluh katu hita kalan, maka itu nak kemudian tu ayat suat semas. Nah pasal sekat lima tua, mati tua cuy kacawan, maka hunma ada lima tua pasal sekat. Baik mak acu bunga cuy nanti ada kacawan. Masih berarti macam kemudian tu ay suakai noya manasit sebut noa nasi man ay kacawan. Ika manuhami na itu. Di madu na pavai tu atedar tu ay kacawan na akan atsaw-atsaw na. Baik kapatagi lai suakai noya na matuvet ka tu atsemas. Lapa tuju. Na bercaw-caw ati madu. Sana kumasu tua mangoan dapat seling kata kau juga nak dulu anak kita tulang tani tingkat sawan nama kau caw-caw。在旧约时代，上主的话大都是以诫命跟预言的方式来跟人同在，但是到了新约，上主的话它成为了人的样式，亲自来演绎何谓神是爱。今天的经文明白地告诉我们，这个原来跟上主同在的道，因着上主的恩典来到了这个世上，他成为了我们的救主，就是耶稣基督。Baik dari sang sapa artis kau jadi dah, ai cokai nuat semas dia, sahaja dah masih tu apa sekat atau palaya, atau tulan tu saja. Lakukan, macam tu nak ai cokai apa apa, cis ai cokai nuat semas. Na bercaw-caw di madu sa semakacawan. Pai kimado pacun tua alma kataraban noa semas navan yang bilivan. Nah sekarang tundang itu untuk atas ini bukan sahaja kain semas pas malam pertanyaan itu. Ai cuma kain di madu. Nama tuan kata semas. Dakwa masa kini bukan semas. Orang pasal ini untuk kacawan caw-caw. Pai nama santa kaki dengan nama lain. Makanya surat Yesus Kristus。所以约翰福音他从3方面来介绍这个道。第一个，他说他是宇宙的主，让我们可以明白他跟上主之间的关系。第二个，他说他是历史的主，让我们看见他跟人类之间的关系。第三，他说他是救世的主，让我们了解他和世界跟人类前途的关系。白水到基本李约翰masih pasal telur apa semalam-malam tai cua kai sang-sang ibu di mana ai cua kai mana malai di nauman makan berdebat tua atas pilangan tua pasal sapi di madu kata semas masa musa di madu mana malai doa di kisi tua atas pasunan tua pasal sapi di madu kata di tina caw-caw beri-berikan di madu ling tuai kacawan nama lain. Kalau tak sikilangan tu di madu, kata cuy kacawan, kata kata beri dah, caw-caw tu di nama kuda。万物的生命皆来自于上帝的话，所以失去了上帝的话语，就等于失去了生命存在的力量。也在提醒我们每一个人，我们都是靠着上帝的话语在度人间的生活。我们要遵行诫命，而且要积极的向上主的话呈现出来。Baik ulang ayat tentu si sebut doa nasi doan man mga kasawan ay cakai doa semas. Baik nikahan kay semas. Namana ito nagtangan picture. Doa si kay Juana doa tamas. Namanya mota papolingan nyo kami ito. Dito na naman sa mga semas si kasawan. Ulang na napasusu doa kay doa semas. Doa ta kinakasawan na nasi kaso. Saat kisah mula. Patutur, aku masih tahu tahu nama apa kasih kuda, apa patsun, tua kain semas。从开始翻译台湾语圣经，
就宣示了上主的话，也道成肉身，并且定根在我们台湾族的这块土地上。在1951年的9月，从英国来的怀约翰牧师来到台湾以后，他进入了台湾族的地区，从事文字的工作。隔年的9月，第一本台湾族的圣诗出版。而怀约翰牧师在马儿村青年也提到，跟我们已故的叶圣边牧师、巴黎牧师，在他的协助之下，也开始学习了台湾族语。baik dapat kaki dah punya aku tak cuak pilawan na sisyo. Pas malam-malam aku tak tahu tentu ai cuak kai na senas. Nama san sau-sau. Sana kemampa jika kadungangan na setawan cukup sau-sau. Baik ai tuak ujur. Sibaya 50 katu ita. Eta sana tuak 30 katu telu atsabilan. Mantu sa masih ingko di Yohani Boksi. Ang mazay tata huni di Taiwan. Baik dari timatu asmato Taiwan cukup. Aki kusensengan toa kucicik kusensengan baik kadang ku toa ita cari langa ai suap pilewana na sambika maka ngai tena pacul sengai baik di Yohani Buksi maka mahasiswa toa sebaru ama cucu ngati gidau atau tabuksia maka ngati pari Buksi itu usala di madu pada intiman doa kituru doa berlewana。所以圣殿牧师从1953年的11月开始，协助了怀约翰牧师翻译圣经跟各种礼拜重要的经文。后来他们将马可福音的14章到16章，还有我们刚刚念的使徒信经，还有十诫，编成了一本手册。名为《信徒路灯》，一直到1991年，在几位牧师的协助下，完成了部分旧约跟全部的新约的翻译的事工，出版了现在我们使用的称为蓝本的台湾语圣经。Baik tentu tahu sasabi di Pali Sianga. Usaha tayo Yohani Boksi, huya ko tayo sa sisyo, katwa si kalihan-lihan na silang kakuda. Ay huya ko tayo madudua, kau sito di maruko, ako sa tapulo kau sepat takaya na ada tapulo, kato unang makaya, katwa kakasalin na makasingkalan, atau sa tapulo ang masasakat. San sunat di dia madu, papapadana tua dingki idaran noa sinjia inay. Paika pujun, sibajai 90 katu ita asalinan. Ijo lama pida buksi aku salah kayu hani buksi matsuru. Dai suata suka kau tuju sisio. 因为现在的处境，加上我们蓝本的那本圣经，它有多个旧约是没有翻的，或者是翻译的不完整，所以台湾中会大概在10年前。就成立了圣经翻译委员会，启动台湾语圣经翻译的事工。有人抱怨说，为什么要花那么久的时间，都还没有完成？我们每次在中会会议要提出要延长的时候，我们常常会被同工责备，他们都怀疑说，我们为什么要花超过10年的时间，还没有办法让它印刷出来？但是自从师长从今年开始加入圣经翻译的事工，我终于了解到，翻译圣经不是一件简单的事。来就说那是到多少时修，你看他们出白夜了在上沙巴车子，白夜说他修改，那不过，多大部西呀，就不是生啊，在说里回亚布，多是修改，在上沙阿布罗那差别。Bisa tak kalian ingat? Maka salah satu aku muna cucu ya raba sini nak apa cucu saya sisio ya. Baik masih tua cucu sabi. Mereka kena di perempuan. Abu salah, tapi suka sensengan aku ya tua sisio. Kemudian tentu, ayo coba sensengan di taman madara-dara. Pasang lah raba. 首先，
圣经翻译它要兼顾到信、答、雅3个重要的要素，所以一段经文要怎么样忠于原文，然后跟经文当时的处境，还有要注意到文词的展现是否能够完整的表达经文的意思，最后还要去考究这个词句的使用是否文雅。而且上山，而且不要不管是新来呀，今天那天有那时代的多。Uwi itu na seminar, uwi itu na madalo, lagi di rumah, uwi itu semua aja si cuan tak kai. Lepas cuma tu takaran na kai, na cemas. Kini itu aisu entah yang mana mana mana. Kita nak pasusu aisu asini paklang na cemas. Sa aja si pasu na kai, na beci. Aki na madalo, lagi di rumah. Beli dah, aja si cuan bawa kai. Aki mua. 再加上我们台湾语又分北台、中台、南台、东台，然后又遇到每个委员对这个词句的理解各持己见的时候，我们又要回到圣经的原文，就是希伯来文跟希腊文的处境脉络来思考，还有加上圣经翻译顾问麦牧师的解释，所以要花很长很多的时间来互相的讨论。Baik contoh kayak di mana baik Ijual pasabiri, ijual sekadar, ijual nafat, ijual kasdas. Mati-mati dibayar dari Taiwan. Lalu di semua Taiwan, mati-mati dia kini minuman dari semua kabuksi. Di kamar dalam-dalam, kamar saja ada kini minuman yang ada. Mereka mendapat kuliah pacun Taiwan sana-sana, mencikan tua hiras, kai atau hiburan kai. Tapi nenun tua suah jika tiada masih semuanya ada. Saki masih tua kaisha pun Taiwannya. Buksia masih Jawa大的麦牧师，拜马拉瓦拉姆那布拉达土生上该种，拜马拉西卡出也出几个。以前牧者的翻译台湾语圣经没有太多的选择，词汇的使用大概全部都是用福准法鲁鲁为主，所以刚开始使用圣经的时候，很多不是福准语群的信徒会非常不习惯。有鉴于此，所以在这次新的台湾语的圣经用词上，我们就会互相讨论，选择使用多数人可以听得懂、了解的词汇，使信徒能够用熟悉的词汇来读经，对圣经的启示能够更加的明了。所以我们之前的翻译圣经的专员，因为他是马家的，所以有很多的词句都会有马家专属的词句。但是中台、南台、东台的人可能会不了解这个意义，这个词句的意义，所以透过讨论以后，又会再做修正。因为地方的语言没有办法让其他语群可以接受的时候，我们就是要互相配合，到那个大家都可以理解的话语。摆出在上山给他翻译部，但是修，你看到比利安，aya to ay chua si chuka wakai. Nasi mucho nasi palulu wakai. Baik suka kau kalau tesang saya sama kata senja. Dulu mai kana makabak tay chua binusulan kaya kai bape la sinaba. Mana si katuso, oli benar benar tay chua sisio. Nakin memang tu ay chua kasi chuka tay chua kai. Artinya oli makai aku niri tua. Dulu wana na chua chua tak kemdang tay chua kai. Sa kasi chukawa. Tua si kilangan luar makaka betul tu. 安麦就是把那让暖吃嘛是那样，所以我们现在在翻译的新台湾语圣经，是以台湾语的经文来跟现代中文译本修订版的经文并列的方式。这样的方式不仅仅是可以对照经文，也可以让年轻人去方便来学习主语。当然，这样的并列的方式要使用的纸张就会变得非常。那为了不要让圣经的厚度增加太多，我们是希望能够跟现在的圣经的厚度差不多。所以当圣经翻译完成以后，做了最后的检查，要把这个翻译完的圣经送到韩国去印刷，因为韩国的圣经纸它的品质非常的好，很薄，但是很耐，但是相对的成本的增加也会非常的多。Baik itu soalnya hoya gue na kapan na sisiwa ni kawanan.
nya sedang narbiuri wa itsua linaudian kato apinewana to si kakaya na patsun nu papa aiman mas tai sokai ki nama kuda kata iso kitu ai cho tama atsu kasilumua kituran na madu dapat kinonumite nu adut suina demini dalam karya watashi suka wasuna bagi kudu watashi shi bagi minumite cho na metuso lumaka huya kwa menta isua tashisio uisachina pasal dari hampo ayat to azwa surat yang terkait spesifik dak kisengan wa sika madura makuya dak wa cho na metuso pazana karya watashi suka wa panisu 所以今年是最后一次的圣经翻译事工奉献主日。我们本来在去年就有申请过一次展移1年，但是到今年这样看起来进度还是没有办法在今年可以完成，所以我们在第2次议会的时候，我们跟中会请托，希望能够再延长1年。但是议员们都觉得，好了，一次就给你们2年，那一定要做完这样。但是圣经翻译奉献主日只能够再给我们1次，也就是现在11月份的时候。但是我们审部圣经翻译事工的进度，最快也要到明年的年底，才可以做最后排版前的检查。那希望能够在后年完成排版后，然后去复制。所以保守的估计大概还需要将近2年的时间。但是我们看圣经翻译1年所需要的工作费用就要70万元，所以实在是很迫切的需要弟兄姐妹的奉献支持。拜托sabi, mana bibigyan na kasi iling para luto kakingking tayo sa tipusin sila dito ulit po sisyo. Dapat mo siya naman tayo sa dinagain na sumong nudala pinu sabi na bibigyan na ilas manaki manumua apatsun ko ako bibigyan na mayan tayo sa pinakuyago. Sa satya pasal dia hampu apa insatsu. Baik pasal naman tayo sa uli mata lu dua sa sabi. La kalau isa si senang, entah sabi, jauh itu apuraba, apa isu asal kau. Nasika, dia orang makili dengan bentuk usaha dan para lewan nak kingking dan suatu senang, karena masalah-masalah luas. 对我来说，参与圣经翻译是一种使命跟历史的传承。在前面说过，最初协助怀约翰牧师翻译事工，就是我部落的长辈。如今过了70年之久，上主又安排我来参与圣经翻译的事工，对我来讲，这样的意义是非常重大，意义非凡。但我跟人那说。Ay so katawlan nakipusinsinan kay sa kumihan ko to asisi maya. Sini pa pusinsinan na semas. Maduwan mas ni patatawala na to ali kisi. Kasawi mas malawala ka to asang-asang na pusala tay Yohani buksi to kumihan ko sa pinawalan na sisiyo. Maha na mabulungan na ko inalan at ipari buksi yang at idilila. Kaya pasaliwat ang kapitapulo at sabi. Jadi mas aku sensinan kan akan mereka kata ulang dari isu sensinan aku yang kita sapi mewah masih siu. Kita tahu kan ada pasut nama pasangan orang yang suka karuan dari isu nama itu. 神学家齐克果他说了一句话。他说：“圣经是天上的父亲写给地上儿女的一封家书，信上有你，也有我的名字。所以，台湾语圣经是我们的共业，不仅仅是语言文化得以延续的瑰宝，让优美的台湾语词汇丰富了我们对生命之道的认识，也成为了生命之道就是耶稣基督同在的记号。” Baik so timan to kingkiu to apatala cemas adi kikekah no ya. Na ibu timan to takalan na itu. Ay so sisiu no ya. Sinan tigami no ay taligawa wakama
tua ikat sawan na makalag ng ada. Kaya iso di kami, iso anisun, iso niyakun ang ada ng tao. Kaya iso pinayawan na tasisyo. Nama Santa Sauzaya na sa Taiwan Jubu. Ika manuami na iso takay, iso kabungka, ang makaya patudo, ang masampazanga Sauzaya. Na makaya mo si ka mapatudo. Nuakai no atsabato tasikilanga na kamasitwa muamo ano sa takaya pinayawana. Atala pasakaran kapiladang tuin tanoi tentu aisu apatala nasi akai abane sa Yesu Kristo si kupilang ato nakizang tarintin na si Paiwanzuku at saswa kasi to ahuya ko to sisyo apate palaraw arikan guri. Kaya yung asmas sa marsaw-saw at katulan, ito ikatsaw at saw-saw. Na may mota na katulan, tanong na si Paiwanzuku ang niya malalay ng Yesu Kristo. Samas, maliman niya sa bilirak sa pasalig. Palitukusun ito sukay sa pakatuan niya kaya pinayawanan. At sa niya si Daroyan, niya si Kulangan, ito susipat laklang, apatala nasi no si Paiwanzuku. Semas nasubinizang na iso na masapatala sa senat. Sana makaya matsubong akirin mo ito uyaku tayo ito pinayawanan na sisyo yan nakiaw. Sa sukis na sinay ay ito nakanya rute apararo-laro ang napuzangan tayo ito matsubong ito asukay ang pinayawanan ang nakiaw. Inuri, pinagatuang adan na namalagay natin Yesu Kristo. Amen. Amen.